sebagai masalan, sebagai perumpamaan lil muntafa'i bi ilmihi. Boleh baca al muntafi'i bi ilmihi, orang yang ambil manfaat ia dengan ilmunya. Dia sendiri dapat ilmu, dia guna ilmu dia amal untuk diri, dan serta pulanya orang lain ambil manfaat dengan ilmu dia. Lil muntafi'i bihi, kalau baca muntafi'i mana diri sendiri ambil manfaat dengan ilmunya. Kalau baca lil muntafa'i bihi, bagi orang yang diambil manfaat dengan ilmunya. Hak tu lebih umum. Manakala baca al muntafa'i bi ilmihi, termasuk diri sendiri, termasuk orang lain pula ambil guna ilmu dia. Tu muntafa'i bi ilmihi. Kalau turut dengan zahir hadis depan tu, nak baca muntafa'i bi ilmihi. Sebab sekali lagi, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Siapa ambil manfaat? Punya sendiri dan orang lain. Tu ilmi yuntafa'u bihi. Maka sini zahirnya lil muntafa'i bi ilmihi. Tu hak yang pertama. Hak kata apa? Ibarat kata bumi, bila air hujan turun ke atasnya, dia menerima. Suruh turun dalam dia kan. Hujan lebat mari, bertimbun. Lepas hujan suruh serat, maka dia kering, dia terima. Ngesak masuk dalam dia. Bila dia terima air, numbuh hijau. Tu maksud hujah pertama. Maka itulah ibarat orang punya ilmu, dia buat amal dengan ilmu dia. Di samping itu orang lain pula ambil ilmu daripada dia. Tu panggil al-muntafa'i bi ilmihi. Tu hujah pertama tadi. Wasani, dan yang kedua, iaitu mana? Buat contoh kata buk'atun qabilatil buk'atun amsakatil ma fanafa'allahu bihan nas. Tu. Yang kedua itu ialah zakarahu, sebut ia Nabi SAW akan yang kedua tu sebagai masalan, perumpamaan linnafi'i, orang yang memberi ke orang lain manfaat. Mana dia ajar orang lain, ambil daripada pengajaran dia, buat amal, maka dia beri manfaat ke orang lain dengan ilmunya. Ibarat macam bumi tadi, hujan turun, dia tidak menerima air tu, tapi dia menangkungkan air, maka orang lain boleh ambil. Itu sebab air telaga. Air telaga sini panggil apa? Perigi. Air perigi. Kita gali-gali telaga kan, perigi tu. Ada dalam, tapi dia tidak kata suruh tu dalam, tak ada gitu. Kita cebok nak bila nak cebok, bila nak cedok. Sini panggil cebok ke cedok? Cedok. Cedok. Yang dua tu kita petani panggil cebok, cedok pun panggil juga, cebok pun panggil. Sini tak cakap cebok, cedok. Tu kita bahasa ni itu dia. Air telaga macam itulah. Supaya juga air tempayang, dalam tempayang kita tak ada tempayang, dalam kolah kita buat air kata ladung gitu. Kita nak cedok bila boleh. Dia tolong menahankan air itu. Itu paling kata orang lain boleh ambil manfaat daripada dia. Dia supaya kita kata orang-orang yang kufur dengan Allah, kan ada ilmu alim dia, ilmu keduniaan alim dah, itu kan ahli kaji yang bijak sekali, tapi mereka kufur dengan Allah. Seperti ahli-ahli falsafah, kita boleh ambil ilmu dia tu. Kita ambil manfaat, kita guna dengan agama macam mana guna. Tapi bagi mereka ibarat macam hujan turun, dia menahankan air. Dia ajar orang lain, kita boleh ambil. Tapi kita orang mukmin ambil, boleh amal dengan iman, bertangkan dengan agama kita. Jadi orang lain ambil manfaat, dia hanya menahankan untuk bagi pada kita. Sebab tu di kita diajar dengan kata wala taj'al musibatana fi dina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Kan?
kita diajar oleh Nabi SAW supaya kita minta, wahai Tuhan, mintalah jangan kau menimpakan kami itu musibah mengenai dengan agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Mintalah jangan kau menjadikan dunia ini sebesar-besar dalam cinta kami. Hanya cinta kami akhirat. Dunia sebagai wasilah. Mintalah jangan kau menjadikan dunia lah besar dalam kira kami. Siapa tinggal akhirat, siapa lenyap akhirat, mintalah ya Allah jangan begitu. Hanya dunia jadi wasilah akhirat saja. Wala mablagha ilmina. Minta ya Allah jangan kau menjadikan dunia ni tempat sudah bagi ilmu kita. Tidak, kerana kita ada akhirat lagi. Bukan tahu dunia saja, akhirat kita menerima. Kita orang mukmin kan. Tiba-tiba orang tak percaya akhirat tapi ilmu banyak, boleh kita cedak ambil. Kita cedak ambil. Tu dia. Kita cedak ambil. Apa kalau cedak ai ambil, kalau ai mutanaji, kita mengaji lepas hukum fiqh, boleh kita menjadikan suci menyuci. Kita memperbanyak banyak ai mutanaji tadi, suci lagi menyuci. Jangan hak najis tak banyak mutanaji. Air kecil kita hipun siapa berkolah-kolah banyak, tak suci air kecil. Waktu najis ain. Tu najis ain. Adapun air macam ni, air mutanajis ni, air tandas, air apa, jamaah pergi berpun di satu tempat kan. Ni air daripada ni macam ni. Hotel-hotel mana gitu satu tempat, tapi kat luar macam laut. Tempat ladungan tu. Bila kita pergi tengok, tak ada berbau, tak ada berubah apa yang akan dalam. Maka jadi suci lagi menyuci sebab dia banyak. Hilang berubah. Jadi suci lagi menyuci. Begitulah kita boleh cedak, boleh ambil ilmu daripada siapa saja. Tapi kita orang mukmin proses dengan agama kita. Jadi suci lagi menyuci. Suci untuk kita guna dan boleh menyucikan yang lain. Ni pedah. Nah, tu. Itu mana kata yang kedua tu ibarat macam bumi yang tidak menerima air, memegang air je. Tapi orang lain boleh ambil manfaat.